bersama dengan dua orang akak. Okay, akak berdua daripada form berapa? Form 4 dan Form 5. Okay. Akak berdua dapat nombor tak? Nombor berapa? Dapat nombor 1. Nombor 2. Wow, tanya. Okay, soalan last. Apakah tips untuk kekalkan stamina untuk menang ni? Kena selalu training lah. Sama je. Rajin training hari-hari. Kerap training tak? Kena at least seminggu 3 kali. Oh, banyak kali kan guys nak menang. Okay, akak? Sama je tadi kan. Sama. Training sama-sama. Training sama-sama. Aizat dapat nombor berapa? Nombor 7. Nombor 7. Apa perasaan Aizat selepas dapat nombor 7? Saya rasa bangga sebab tahun lepas saya dapat nombor 10. Tahun ini ada penambahbaikan dapat nombor 7. Oh, tanya Aizat. Aizat ada tak buat training ke apa ke sebelum mentas desa ni? Ada, kadang-kadang saya ada buat kat taman saya. Oh, jogging lah. Ya. Bagaimanakah perjalanan program pada hari ni? Terima kasih atas soalan. Alhamdulillah perjalanan program pagi alhamdulillah berjalan lancar dengan bantuan semua guru-guru terutama pentadbir lah yang sentiasa memberi sokongan. Cuma pagi tadi kita agak hujan so agak risau juga sebab takut hujan tak berhenti so kita tak boleh nak hantar desa. Tapi alhamdulillah hujan berhenti dan alhamdulillah program berjalan lancar atas bantuan semua guru-guru dan semua murid-murid. Itu je lah. Terima kasih. Kau perasaan cikgu lepas Rumah Emerald menjuarai acara mentas desa ni? Okay, pastinya saya rasa bersyukur kepada Allah SWT dan saya rasa tahun ni adalah sangat menggembirakan sebab saya first time jadi guru ketua musikal. Terima kasih juga kepada semua guru-guru dan juga beberapa guru-guru yang di belakang juga yang banyak membantu saya. So insyaAllah kami di Guru Rumah Emerald akan cuba yang lebih baik untuk sukan yang sebenar. Terima kasih. Terima kasih cikgu.